Pertanyaan, adakah bia itu minuman yang diharamkan atau tiada? Orang tanya bia sing, bia Thai. Kalau tengok lecang 7 kak, tubik semua lah. Kalau hari Sabtu Ahad, bia sing, bia Thai tu, apa hukum makan bia? Halal ni bia ada halal lah. Tak kena tanya dah lah, ada halal. Daripada Samnak Cula Raja Menteri ada agak. Berkata Syekh Hasanain Muhammad Makhluf, mufti yang dulu bagi negeri Mesir, Bekah, dia panggil bekas mufti Mesir, seorang daripada ulama mujtahid, dikira orang-orang belakang kira dia seorang daripada ulama besar daripada ulama Mesir sampai ke kat mujtahid. Mana sangat-sangat alim. Mufti pun bukan sangat alim belaka. Ada setengah mufti tu hak sangat alim sampai pekat mujtahid dia. Setengah pada mufti Mesir hak sangat alimnya Syekh Hasanain Muhammad Makhluf. Dia kata ada al-biratu muskiratun wa qad warada fi sahihil ahadith kullu muskirin haram wa kullu khamrin haram wa ma askara kathiruhu faqaliluhu haram wa hiya sinfum minal khamri. Intaha. Itu jawab bahasa Arab lah. Kerana dia orang Arab, terjemahnya artinya bermula bia itu. Orang Arab panggil birah. Dia ambil bahasa Inggeris itulah. Bia, dia guna jadi bahasa Arab birah. Bahasa siapa panggil bia. Bera itu, bia itu memabukkan, yakni suatu perkara yang memabuk. Satu minuman yang memabuk, mabuk minum dia. Dan sesungguhnya telah datang pada beberapa hadis yang sahih, tiap-tiap yang memabukkan haram. Ada dalam hadis tiap-tiap benda mabuk haram. Sebab tu air daun ketung hukum haram kerana dia memabukkan. Dan tiap-tiap khamar iaitu arak itu haram. Semua arak haram sebab arak dia memabuk. Dan barang yang memabuk oleh yang banyaknya, benda tu kalau kita makan banyak mabuk. Kalau sedikit tak mabuk, maka yang sedikit daripadanya haram. Minum sedikit pun haram. Walau minum tak mabuk pun. Arak kalau kita minum setengah gelas, segelas baru mabuk. Kalau 2-3 tegak tak sampai segelas tak apa. Pening saja tak mabuk ya. Tak mabuk kali. Pokoknya minum setegak, 2 tegak pun haram. Tiap-tiap benda hak bila minum banyak mabuk, sedikit dia pun haram juga. Dan ia bia itu satu bagai daripada khamar, satu jenis arak. Dia panggil arak muda. Setengah orang beritahu kata bia tu dia panggil air asing daripada buah arak. Bila proses arak, hak pati dia gitu tubik jadi arak. Hak salon ni tubik jadi air. Dia panggil air arak lah dianya. Tu bia. Bia ni dia panggil proses arak. Bukan air tamada ni. Supaya dengan kita kisah berah, lepas tu kita buah air, kita kisah dia, hak tubik jadi pati so, hak tubik jadi air keruh so, tubik air cair so. Tu dia mari situ belakanglah campur dari situ. Dia tubik. Kalau kita rebuh kayu krisna, kayu un, nak buat minyak. Lepas tu dia tubik. Lalu kok saluran tu lah, hak ni jadi air, hak ni jadi minyak. Kita tapih hak minyak we tubik, ambil sekat di kat ni. Hak air buat buka jalan lain tubik. Air dia lah belakangnya.
air arak. Tu dia panggil arak muda. Arak muda. Kalau hak tu beritan tu hak parti dia tu arak sungguh. Maka nama dia air arak, nama air yang najis. Haram kita minum dia. Tu kalaulah hakikat benda tu lagu tu. Kalau biar tu bukan daripada air arak, bukan perkara yang memabuk, hukum lain pula. Kena tengoklah biar kita hari ni biar sing, biar tai tu mari mana biar sing, biar tai. Produk dia tu mari daripada kok mana. Dia ambil apa buat jadi biar sing tu, dia buat ambil daripada mana. Bahan dia tu. Nak jadi air biar tu bahan dia gopo. Kena tengok situ pula lah. Ni maklumat ni dia bagi ilmu ni komun ini hak masa Syekh Muhammad Hasanain Muhammad Makhluf. Ni komun hak dia, hak siapa pada dia. Kalau hak hari ni serupa dengan hak ni hukum haram. Takut biar sing biar tai ni hak pasien lain pula. Hak tu wallahu alam. Ambo pun tak tahu, tak ada tengok. Hari ni tak payah tengok tu. Tengok Google boleh. Tulis dalam Google kat wak biar sing biar tai. Tu ya rakyat mu nak tahu mari mana, rega berapa, jual mana, ya ada belakang kita buka lagi boleh tahu. Lah ni dia panggil masa AI. AI ni boleh belakang. Tanya AI boleh jawab habis. Lepas tu orang duk cepat alim hari ni je. Dengan AI ni alim hampir semua orang atas dunia. Tak ada hak jahil seorang habuk dengan sebab AI. Orang buat doktor pun dengan AI hari ni. Buat MA pun dengan AI. Tulis je gopo. Nak tajuk gopo. Kalau tajuk biar ni, boleh buat doktor dengan tajuk biar ni. AI yang tu dia ambil habis lah dah. Biar ni asal daripada situ. Orang mula-mula buat biar ni begitu. Asalnya mari pada arak begitu. Orang yang buat mula-mula nama tu habis dia yang habis lah dah. Ada belakang. Ada rojong ke, ada lah kitab tu. Boleh lah. Nak buat satu buah kitab dengan ilmu AI hari ni.